Okey, ni adalah blokis Star Wars yang version 2, yang ni dia Galaxy version 02. Dia akan dapat 9 karakter. Lepas tu ada satu yang special, satu yang secret. Karakter pun ada banyak lah. Ada Darth Vader, ada Luke Skywalker, R2-D2, Boba Fett pun ada. So kalau macam ni, saya dapatkan yang satu set dapat 9 terus kotak. Tapi kalau korang nak beli single, akan dapat salah satu lah. Tapi kalau ini dia akan dapat 9 karakter yang berbeza. So sekarang saya nak test, nak ambil satu, nak tahu yang mana yang saya akan dapat. Okay, saya ambil yang tengah kat bawah ni. So jom kita buka, tengok apa yang ada dekat dalam dia. Okay, so dia punya kotak dia kecil je. Sebelum, kalau nak yang version yang besar pun ada juga. Tapi yang kalau blind box ni, dia punya saiz dia kecil sahaja. Dia dah seal dengan plastik macam ni. Okay, ni kotak dia. So kalau beli satu, dia mungkin akan dapat salah satu dia punya karakter kat sini. Okay, so jom kita buka, tengok dalam dia macam mana. Buka kotak dia, leceh sikit buka kotak dia. Dia melekat-lekat. Okay, so saya dapat yang ni. So dalam dia tak sure, kena buka dulu. Dia ada dua plastik. So ini kena pasang-pasang. So yang ni saya dapat karakter Stormtrooper. Yang ni, yang Sense Trooper, memang nice. Yang ni memang saya punya favourite lah. Okay, so cara nak pasang dia boleh refer dekat sini. Dia dah complete lah cara pasang dia. Okay, so kita buka dulu plastik yang ni. Cumpat ni dia agak kecil-kecil sikit. So nak pasang kena hati-hati, takut hilang. So yang ni dia sesuai untuk umur yang 3 tahun ke atas. Sebab dia punya parts memang sangat kecil. Okay, lepas tu dia ada satu lagi yang ni. Okay, ni dia punya tapak dia. Dan juga dia punya cards. Okay, so sekarang saya nak pasang dulu. Nanti saya akan tunjuk dia punya hasil dia. So far pada saya, dia memang kualiti dia cantik. Nampak dia punya plastik pun memang berkualiti lah. Dia bukan biasa-biasa. Lepas tu dia punya size pun memang just nice. Lepas tu dia punya artikulasi pun memang terbaik lah. Okay, so kalau korang berminat dapatkan blokis Star Wars ni, boleh dapatkan dekat link.